Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat dan rakan yang budiman. Terimalah sebuah lagu yang digubah oleh saya sendiri yang berjudul Datang dan Pergi. Dari duniawi kita datang, ke ukhrawi pula kita kan kembali, kekal hidup selama-lamanya, sama ada kita bernasib baik ataupun tidak. Selawat ke atas Nabi, jangan kau tinggalkan. Dunia menjauhkan diri, akhirat kenyataan. Sewaktu kau melangkah pergi, syariat kau sisihkan. Tiada panggilan tertinggi melainkan seruan Tuhan. Apakah perjalanan ini hanya untuk duniawi, sedangkan kematian tak dapat diduga? Genggamlah azimat dalam kehidupan. Al-Quran, As-Sunnah, peninggalan Sang Mulia. Jika kita tergelincir, kembalilah kepada yang esa. Dosa melangit, tiada hairannya, kerana kita manusia biasa. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi kita belum pejam mata. Bukan pengawalan untuk dibangga, pengakhiran yang kan dikira. Walau siapa sahaja kita yang lalu, apa saja amalan kita, bukanlah untuk dibanggakan. Pengawalan tidak menjaminkan kita ke syurga, akan tetapi pengakhiran kita lah yang akan menentukan nasib kita di sana. Peganglah azimat dalam kehidupan. Al-Quran dan Sunnah, peninggalan Sang Mulia. Jika kita tergelincir, kembalilah pada yang esa. Dosa melangit, tiada hairannya, kerana kita manusia biasa. Untuk taubat sentiasa terbuka selagi kita belum pejam mata. Bukan pengawalan untuk dibangga, pengakhiran yang kan dikira. Selawat ke atas Nabi, jangan kau tinggalkan. Dunia menjauhkan diri, akhirat